Okay, smile. Terima kasih kepada Datuk Victor dan Datuk Wirapo. Dipersilakan turun dari pentas dan para tetamu kehormat yang lain diminta berada di atas pentas. Majlis diteruskan dengan sesi menandatangani MOU pelantikan rasmi pengarah filem. Dengan hormatnya dijemput pengarah utama Lenny Ooi untuk ke atas pentas disaksikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Richard Shah dan Yang Berbahagia Datuk Gerald Hans Isaac. Katanya kami ucapkan sekali lagi tuan-tuan dan puan sila berikan tepukan yang gemuruh. Itu dia tuan-tuan dan puan pengarah filem kita ya, Lenny Ooi. Senyum. Media, okey. Setelah ditanya, kami semua ni memang tak sabar nak tengok magic yang bakal dihasilkan oleh barisan produksi hebat ini. Semoga filem ini menjadi kebanggaan negara. Terima kasih para tetamu kehormat kami. Dipersilakan. Tapi kita berharap ya, nampak gayanya Yang Berbahagia Datuk Gerald Hans Isaac akan menjadi pelakon kami untuk filem. Well, ladies and gentlemen, are you ready for the name reveal of the movie? Everyone is quiet. Anda sudah kita mulakan dengan Datuk Rashid. Datuk, soalan anda adalah, Datuk, anda sendiri mengalami detik kegemilangan pada tahun 1992. Bila melihat kisah hidup anda yang akan diangkat ke layar perak, apakah emosi ataupun mesej paling utama yang ingin